Hai, IS Teacher Mas nak share. Ramai sangat dapat DM ni, DM tu, DM ni tanya berkenaan services apa yang paling menarik musim perayaan dan sebelum raya yang perlu kita settle. Siapa nak dengar teacher share sikit? Jom. Sebagai contoh, siapa je tak nak skin menarik macam ni? Subur, cantik, yang raw mata letak dengan cantik, muka glowing, tak ada kerutan, tak ada smile line. Siapa je tak nak skin macam ni musim perayaan? Teacher Mas nak share apa yang korang perlu lakukan sebelum masuk musim perayaan. Cuba anda bayangkan IS Teacher Mas nak share. Kalau muka tidak dirawat dalam akar umbi, inilah terjadinya pada wajah seseorang. Makin lama, makin penuaan di muka keluar. Dan kalau korang rawat muka, makin lama lagi mekar, lagi glowing, lagi pinky, lagi fresh muka. So korang buat pilihan, nak skin macam ni ke skin macam ni? Sebab kenapa Teacher Mas tanya soalan ni? Dua-dua ni ada jawapan di The Beauty Expert Aesthetic. Bayangkan ini kedua-dua kulit anda. Ini makin lama kulit kita memburuk ataupun tak cantik, dia makin penuaan. Dan ini makin lama, makin glowing, makin fresh. Apakah penjagaan yang perlu dihandle? Yang perlu lakukan skin booster di The Beauty Expert Aesthetic sebab kita ada 5 jenis skin booster yang kita akan listkan di tepi nanti. Korang boleh start dengan Rejuring Hele Black, yang itu sangatlah terbaik untuk korang nampak muka kekal fresh, kekal cantik, ataupun korang nak wajah korang makin lama, makin kering, makin penuaan. Ataupun makin lama, makin glowing, makin pinky seperti princess artis-artis Korea dan juga IS Teacher Mas.